Waktu tu aku tingkatan 2. Sekolah aku sekolah kampung je, tapi jenis yang bila petang dah sunyi, bunyi burung pun macam malas nak berkicau. Nama budak tu Rizal. Rizal ni bukanlah gangster. Tapi dia ada satu perangai. Suka mainkan orang sampai orang malu. Dia bukan jenis pukul. Dia jenis buat orang malu hidup-hidup. Dan masa tu aku kawan rapat dia. Sebab aku pun bodoh. Aku ikut je. Lepas tu Rizal start buat dekat cikgu pula. Ada cikgu matematik orang lama. Suara garau, muka tegas. Orang panggil Cikgu Nordin. Rizal jenis suka cari pasal. Bila cikgu tulis dekat papan hitam, Rizal akan buat bunyi pelik dari belakang. Macam bunyi orang tua batuk, macam bunyi kambing, macam bunyi eh. Satu kelas cuba tahan gelak. Cikgu Nordin tu dah naik angin. Satu hari cikgu sepak meja Rizal. Kau nak jadi badut kelas ni? Nanti aku buat kau jadi badut betul. Rizal senyum. Dia tak takut pun. Ni part yang buat aku rasa dari situlah semuanya bermula. Petang tu lepas sekolah, hujan renyai. Ada seorang pakcik tua jual air tepi pagar sekolah. Pakai topi koyak, baju hujan nipis. Pakcik tu jual air sirap dalam plastik. Murah gila. Rizal jalan depan aku, dia beli satu. Lepas dapat air tu, dia pandang aku sambil senyum. Lepas tu dia buat benda paling kurang ajar. Dia pijak plastik air tu depan pakcik tu, air sirap meletup. Pakcik tu terkejut. Rizal gelak. Ha pakcik, saya tak jadi beli. Hehe. Aku tengok muka pakcik tu, dia tak marah. Dia cuma pandang Rizal lama. Mata dia kosong tapi tajam. Dia cuma cakap ayat pendek. Kau suka buat orang malu ya? Rizal jawab, gurau je lah pakcik. Pakcik tu senyum sikit. Tak apa, nanti kau rasa sendiri. Aku ingat tu ayat orang tua merajuk je. Tapi, rupanya bukan. Malam tu Rizal WhatsApp aku. Where Amin? Aku rasa macam ada orang ikut aku. Aku reply, halah kau ni. Jangan buat drama. Dia hantar voice note, suara dia lain. Macam takut betul. Sumpah. Tadi aku mandi, aku dengar orang ketuk pintu bilik air. Aku tanya siapa, senyap. Bila aku buka, tak ada orang. Aku baca pun rasa seram, tapi aku masih fikir. Mungkin dia paranoid. Esoknya Rizal datang sekolah lain macam. Dia tak bising, tak usik orang. Muka dia pucat. Lepas perhimpunan, cikgu suruh seorang-seorang naik baca ikrar. Hakim dapat giliran. Hakim naik depan. Tangan dia menggigil. Tapi kali ini, satu kelas senyap. Hakim baca perlahan. Dan tiba-tiba, Rizal dekat belakang mula batuk kecil. Aku ingat dia nak buat lawak. Tapi dia batuk makin kuat. Macam tersedak. Dia bangun cuba tarik nafas. Dan masa tu aku nampak muka dia. Mulut dia macam nak sebut sesuatu, tapi tak keluar. Bila dia cuba bercakap, keluar bunyi gagap. Aku, satu dewan pandang. Rizal panik. Dia pegang leher. Dia cuba habiskan ayat, tapi dia jadi makin teruk. Dia jatuh duduk dan yang paling menyakitkan, budak-budak yang dulu gelak Hakim mula gelak Rizal. Ada yang bisik, weh dia pun gagap ke? Aku terus rasa badan aku sejuk. Sebab ini betul-betul benda yang Rizal buat pada Hakim. Hari demi hari, Rizal makin kena. Dia suka malukan orang, sekarang dia yang kena malu. Dia dulu suka buat orang jadi bahan ketawa. Sekarang, kelas jadikan dia bahan hiburan. Dan paling pelik, Cikgu Nordin mula buat dia macam badut betul. Bukan cikgu tu sengaja kejam. Tapi Rizal jadi sering salah. Bila cikgu tanya soalan, Rizal nak jawab, tapi ayat dia tersekat. Kelas gelak. Cikgu Nordin pun naik angin. Kau ni kenapa? Kau ni nak buat aku jadi bodoh sekali ke? Rizal tunduk. Aku nampak mata dia merah macam nak menangis. Hari Jumaat, petang. Aku nampak Rizal jalan sorang-sorang ke pagar sekolah. Aku ikut dari jauh. Pakcik jual air tu ada lagi. Rizal pergi dekat pakcik. Kali ni Rizal tak gelak. Dia bagi duit 5 maash. Pakcik, maaf. Pakcik tu pandang Rizal. Kenapa kau minta maaf? Rizal cuba bercakap. Dia gagap teruk. Saya dulu. Pakcik tu senyum. Kau malu? Rizal angguk. Pakcik tu pun angkat tangan, macam nak pegang kepala Rizal. Tapi dia tak sentuh pun. Dia cuma dekatkan jari dia ke dahi Rizal dan bisik, rasa malu tu bukan untuk bunuh kau. Rasa malu tu untuk ajar kau. Lepas tu pakcik tu letak air sirap satu depan Rizal. Minum. Rizal minum. Satu sedut. Dua sedut. Dia terhenti. Dia pandang pakcik tu. Dia cuba cakap. Dan, buat pertama kali dalam seminggu, suara dia lancar. Pakcik, saya minta maaf. Pakcik tu cuma angguk. Bagus. Sekarang balik. Jangan ulang. Lepas hari itu, Rizal slowly okey balik.
dia boleh bercakap semula. Tapi dia berubah. Dia tak usik Hakim. Malah, dia yang tolong Hakim bila orang lain kacau. Yang paling aku ingat, satu hari Rizal pandang aku dan cakap, Amin, benda yang paling sakit bukan kena pukul. Benda paling sakit bila kau rasa apa yang kau bagi dekat orang. Aku diam. Sebab aku tahu, bukan Rizal je patut kena. Aku pun pernah gelak. Cuma beza, karma dia datang cepat. Karma aku, entah bila.